Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membentangkan tugasan 3 persembahan iaitu di dalam subjek penulisan akademik EWCP 1042. Iaitu dalam perbincangan kami akan analisis artikel ini dari segi keutuhan wacana, rujukan dan kejelasan penulisan dalam artikel tempawan tahun 2021 iaitu pelaksanaan program pendidikan inklusif mengikut perspektif pentadbir. Jadi sebelum saya ingin masuk ke isi yang lebih dalam, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya, saudara saya iaitu Muhammad Azib dan Muhammad Fikri. Seterusnya masuk ke pengenalan, iaitu fokus kajian artikel ini adalah untuk memahami bagaimana program pendidikan inklusif sebagai dasar KPM yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan di peringkat operasi sekolah. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan tahap pengetahuan dan tahap kesediaan pihak pentadbir sekolah dalam pelaksanaan PPI dan mendapatkan cadangan penyelesaian yang konkret dan praktikal daripada pihak pentadbir bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan PPI pada masa hadapan. Dan signifikasinya kajian ini adalah untuk kerana ianya menyumbang kepada pihak berkepentingan seperti pihak sekolah, iaitu dapat dijadikan panduan untuk merancang intervensi dan juga menyumbang kepada pihak kerajaan, iaitu menjadi bukti untuk pengubalan semula atau penambahbaikan dasar PPI agar menjadi lebih praktikal di sekolah, dan juga kepada penyelidik, iaitu boleh dijadikan data perbandingan bagi kajian seterusnya. Okay, so seterusnya, slide seterusnya. Okay, kita akan masuk ke ringkasan artikel, iaitu artikel ini mengkaji pengetahuan, kesediaan, masalah dan cadangan pentadbir terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif iaitu PPI. Di dalam kajian ini menggunakan dua kaedah, iaitu soal selidik kuantitatif dan juga soalan terbuka iaitu kualitatif. Dan dapatan utama daripada artikel ini adalah iaitu kita tahu yang pengetahuan dan kesediaan pentadbir berada pada tahap sederhana. Yang kedua, pentadbir mencadangkan latihan guru dan sokongan KPM. Dan yang ketiga adalah cabaran utama melibatkan kekurangan guru terlatih, prasarana, sikap guru dan juga kesediaan murid MPPK. Seterusnya, seterusnya ingin saya menganalisis artikel di bahagian abstrak, iaitu dari segi keutuhan wacana. Jadi bagi yang berwarna hijau ini bermaksud keutuhan leksikal, dan berwarna ungu bermaksud keutuhan gramatikal, dan berwarna kuning bermaksud keutuhan fonologi. Okay, seterusnya. Dari segi keutuhan leksikal, keutuhan leksikal bermaksud penggunaan perkataan yang saling berkaitan bagi menghasilkan kesinambungan idea. Di dalam artikel yang telah dipilih, terdapat beberapa kategori keutuhan leksikal yang di dalam ayat tersebut, iaitu yang pertama sekali adalah pengulangan perkataan yang sama seperti program pendidikan inklusif, pihak pentadbir dan juga MBK, iaitu murid berkeperluan khas. Yang kedua, terdapat juga penggunaan sinonim, iaitu penggunaan perkataan yang sama maksud seperti masalah yang dihadapi dan juga cabaran. Dan yang ketiga adalah penggunaan akronim, iaitu singkatan perkataan. Dalam ayat tersebut terdapat dua akronim, iaitu MBK dan KPM. MBK bermaksud murid berkeperluan khas, manakala KPM bermaksud Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, seterusnya. Dari segi keutuhan gramatikal, keutuhan gramatikal bermaksud hubungan tata bahasa seperti kata ganti nama, konjungsi, kata hubung, rujukan dan struktur ayat. Pertama sekali adalah kata rujukan. Kata rujukan ini adalah penggunaan kata ganti nama. Kata ganti nama seperti mereka, saya, beliau, semua tu. Tapi dalam ayat ni dia menggunakan
perkataan mereka yang merujuk kepada pihak pentadbir. Dan yang kedua adalah penggunaan kata hubung. Penggunaan konjungsi yang jelas dan mengikat kata berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata. Seperti kata hubung yang digunakan adalah seperti di samping itu, manakala, agar dan ke arah. Okey, seterusnya dari segi keutuhan fonologi. Jadi keutuhan fonologi bermaksud kesesuaian sebutan, intonasi dan kelancaran bunyi dalam pembacaan lisan. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa. Selalunya ayat dipisahkan dengan koma, noktah, titik bertindih dan sebagainya. Jadi ayat yang mempunyai keutuhan fonologi. Jadi artikel ini mempunyai ayat yang mempunyai keutuhan fonologi yang baik. Sebagai contoh, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pentadbir secara keseluruhan adalah pada skor minimum 2.60 iaitu tahap sederhana. Jadi ayat ini sangat baik dari segi keutuhan fonologi kerana bunyinya mengalir secara sekata dan pola bunyi stabil iaitu rentak frasa yang jelas. Dan contoh kedua adalah pihak pentadbir menyatakan masalah yang dihadapi untuk melaksanakan program pendidikan inklusif adalah masalah dari aspek kekurangan dan kemahiran guru, prasarana, bilangan murid aliran perdana yang ramai dan juga tahap kebolehan murid berkeperluan khas. Jadi walaupun ayat yang digunakan ini panjang tetapi masih boleh difahami kerana penggunaan tanda baca koma di tempat yang betul yang membantu rentak. Maksudnya ini membantu untuk kita stop dan sambung balik dekat ayat seterusnya. Dan juga ritme ayat seimbang dan tidak tersekat-sekat. Okey, seterusnya. Jadi ini merupakan contoh ayat yang lemah dari segi keutuhan fonologi, iaitu masalah inklusif ada banyak dan susah sebab guru kurang dan prasarana tak cukup dan pentadbir tak pasti macam mana nak buat. Jadi kenapa ayat ini mempunyai keutuhan fonologi yang lemah adalah kerana pertama sekali adalah bunyinya yang tersekat-sekat. Kita nak baca pun tak smooth. Yang kedua adalah banyak penggunaan dan. Yang ini menunjukkan lemahnya orang kata tata bahasa dan perkataan yang dikuasai. Yang ketiga adalah tidak ada tanda baca untuk memecahkan ritma ataupun mengasingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan yang keempat adalah bunyi ayat kedengaran tidak formal dan tidak akademik. Okay, seterusnya kita akan tengok kemahiran membuat rujukan di dalam pendahuluan. Jadi sebelum itu saya ingin menerangkan apakah itu kemahiran membuat rujukan, iaitu keupayaan menulis, mengurus dan menyusun sumber rujukan secara sistematik dan mengikut format akademik yang betul. Jadi contoh di dalam perenggan 2 yang menggunakan petikan naratif, iaitu bahagian pendidikan khas tahun 2018. Petikan naratif ini bermaksud apabila sumber rujukan itu kita terus masukkan ke dalam ayat, kita terus sambung dengan ayat yang kita sedang tulis tu. Dan dalam ayat ni dia menggunakan in-text citation ataupun citasi dalam teks yang hanya menggunakan nama agensi kerajaan dan juga tahun. Manakala yang di sebelah kanan ini pula adalah rujukan penuh dalam bentuk APA style generasi ke-7 yang format dia adalah first ada nama kerajaan, tahun, tajuk dokumen dan juga penerbit. Jadi rujukan yang digunakan relevan dengan perenggan dapat juga menyokong hujah dan digunakan secara kritikal. Okey, seterusnya di perenggan ketiga terdapat juga rujukan yang telah digunakan iaitu Harriet tahun 2004. Tetapi rujukan ini adalah rujukan jenis petikan kurungan. Maksudnya sumber rujukan itu kita letakkan di hujung ayat.
Jadi sistem rujukan APA ini memastikan semua rujukan konsisten, tepat dan boleh disahkan sekaligus mengelakkan isu plagiat dan meningkatkan kredibiliti akademik penulisan. Jadi seterusnya, dan seterusnya adalah dari segi kejelasan dalam penulisan, iaitu dari segi pertama sekali dari segi kohesi. Kohesi bermaksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan satu unsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Jadi yang pertama sekali adalah kohesi tata bahasa. Penggunaan kata hubung dan penanda wacana seperti di samping itu, manakala dan juga agar masing-masing berfungsi mempunyai fungsi yang berbeza untuk menyambungkan ayat. Dan juga terdapat rujukan ganti nama seperti ini. Ini merujuk kepada kajian atau dapatan kajian dan seterusnya adalah mereka yang merujuk kepada pihak pentadbir. Rujukan ganti nama akan digunakan pada ayat seterusnya. Selepas maksudnya ayat pertama dia akan guna dulu perkataan pihak pentadbir. Lepas tu ayat seterusnya dia mungkin akan menggantikan pihak pentadbir tu dengan mereka. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey. Yang terakhir iaitu dari segi koheren. Koheren ni adalah menunjukkan bagaimana keseluruhan teks mengalir secara logik dan ideanya tersusun untuk menghasilkan satu kesatuan makna yang mudah difahami. Iaitu yang pertama sekali kita tengok aliran ayat tu logik dan logik dengan idea tu. Iaitu first kita ada tujuan, ada metodologi, lepas tu dia terus ke responden, analisis, lepas tu kedapatan, lepas tu ke masalah dan cadangan dan seterusnya ke implikasi dan dasar. Jadi aliran ini memudahkan pembaca memahami keseluruhan kajian dari awal sehingga kesimpulan. Dan yang kedua adalah dari segi kesinambungan makna. Masalah yang disebut berkaitan terus dengan cadangan. Maksudnya pada masalah tu dia terus ada maksudnya dia menggunakan hubungan sebab akibat yang jelas. Contohnya, dapatan kajian dikaitkan dengan sasaran PPPM iaitu 75% MBK akan kepada mengekalkan fokus kajian. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Afiq yang menerangkan masalah-masalah yang ada dalam jurnal-jurnal ini. Seterusnya saya akan membincangkan dalam topik penyataan masalah. Seperti yang kita lihat, highlight-highlight yang saya gariskan itu adalah mengandungi pelbagai keutuhan yang berbeza. Yang berwarna biru itu keutuhan leksikal, pendidikan inklusif, environment. Yang berwarna pink itu keutuhan gramatikal dan sebaliknya warna hijau keutuhan semantik. Seterusnya kita dapat lihat kepada muka surat yang kedua iaitu highlight yang berwarna kuning, keutuhan fonologi. Seterusnya keutuhan leksikal sebagai contoh, sebagaimana yang kita tahu, penjelasan adalah pengulangan pada ayat sama. Sebagai contoh, itu program pendidikan inklusif mempunyai pelbagai cara pengurusan dan pelaksanaan. Yang kedua, peratusan enrolment perlu ditingkatkan sehingga mencapai 75% pada tahun 2025. Penjelasannya istilah seperti pendidikan inklusif dan enrolment yang berulang kali diulang yang kita nampak digunakan secara konsisten dalam bahagian jurnal. Ini menunjukkan kesinambungan makna yang jelas dan mantap dalam wacana-wacana akademik. Seterusnya, keutuhan semantik. Sebagai contoh, terdapat segelintir pentadbir dan guru
arus perdana belum bersedia menerima kehadiran MBPK di kelas arus perdana. Yang kedua, ini adalah kerana beranggapan semua MBPK mempunyai kemampuan kognitif yang rendah. Ayat pertama menerangkan keadaan-keadaan yang tidak bersedia menerima kehadiran MBPK. Maknanya pada ayat kedua memberikan penjelasan sebab kepada masalah yang dinyatakan dalam ayat pertama yang menghubungkan keutuhan semantik yang jelas. Mereka ini menunjukkan aliran idea yang tersusun seperti nombor satu masalah, kemudian menerangkan sebab serta kesan. Seterusnya, keutuhan fonologi. Dalam penulisan akademik seperti mana yang kita tahu, fonologi merujuk kepada keseragaman ejaan, ejaan yang betul, penggunaan istilah baku yang benar dan mengelakkan homonim yang mengelirukan. Seperti contoh, pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan antarabangsa nombor satu. Nombor dua, kolaboratif yang efisien dan berkesan antara pihak penyedia program. Ejaan yang konsisten dan betul yang mematuhi tata bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka itu inklusif sebagai contoh dan efisien. Ia tiada pelanggaran bunyi atau ejaan yang betul yang menjejaskan kefahaman ramai. Seterusnya itu keutuhan gramatikal. Secara definisinya penggunaan rujukan dan kata hubung, kata ganti dan penulisan wacana berkait dalam keutuhan gramatikal. Seperti ayat yang kita tahu dalam jurnal, nombor satu, ini adalah kerana. Nombor dua, oleh hal yang demikian. Nombor satu, ini adalah kerana menanda wacana penyebab yang menghubungkan klausa sekarang dengan klausa yang sebelumnya. Menyatakan sebab-sebab. Yang kedua, oleh hal yang demikian yang penanda wacana kesimpulan atau menyatakan akibat-akibat. Yang menghubungkan sebab kepada akibat dengan jelas. Ayat yang lain seperti mana yang tahu, hal ini demikian kerana pentadbir tidak mendapat latihan yang mencukupi. Nombor satu, hal yang demikian kerana ia merujuk kepada promina dan konjungsi yang menyatakan sebab yang menghubungkan ayat sebelum ini kepada kohesi gramatikal. Seterusnya, itu kejelasan penulisan akademik. Kejelasan penulisan akademik ia merujuk kepada ketepatan penyampaian ayat untuk menyatakan ayat tidak berbelit dan maklumat terus kepada tujuan. Ayat seperti contoh, kajian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif iaitu penggunaan skala Likert 4 penyataan. Nombor dua, objektif. Kajian ini adalah untuk menyatakan huraian dalam kepada objektif. Nombor satu, untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pentadbir. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap persediaan pentadbir. Penjelasannya, ayat jelas terus kepada maksud, tiada huraian dan lain-lain dengan senarai yang memudahkan pembaca memahami objektif. Yang kedua adalah penjelasannya gaya penulisan standard akademik yang ringkas, sistematik dan tidak memutarbelitkan pembaca. Seterusnya saya akan memberikan penjelasan kepada saudara saya Fikri. Baik, terima kasih kepada saudara Ajib yang telah menerangkan analisis terhadap penyataan masalah. Sekarang saya akan menganalisis metodologi pula. Okey, bahagian yang bertanda biru saya telah menunjukkan untuk keutuhan leksikal di mana kita nampak antara ayat yang mempunyai keutuhan leksikal ialah kajian tinjauan yang menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif serta melaksanakan program pendidikan inklusif. Bahagian yang bertanda merah jambu pula menunjukkan tentang keutuhan gramatikal. Antara contohnya ialah data kuantitatif diperoleh daripada soal sedik berskala Likert 4 penyataan bagi menjawab persoalan pertama dan kedua, manakala dua kualitatif berfungsi untuk menjawab persoalan ketiga dan keempat. Dan kita juga ada keutuhan semantik di mana saya menandakan dia dengan tanda yang berwarna hijau.
Antara contoh data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan Bayesian statistical package of the social science SPSS V22.0. Bahagian yang bertanda kuning pula ia menunjukkan tentang keutuhan fonologi di mana kita dapat lihat antara ayatnya penganalisisan data bagi data kualitatif dianalisis secara manual untuk mendapatkan tema dan yang tetap dan konsisten. Jadi mari kita tengok kepada analisis yang pertama iaitu keutuhan leksikal. Contoh yang diperoleh dari teks ialah pertama, pengulangan atau repetition. Contoh pengulangan ialah kajian ini selalu digunakan berulang kali. Ia untuk mengekalkan fokus pada kajian yang sama. Selain itu, pendidik, pentadbir dan program pendidikan inklusif selalu diulang untuk mengukuhkan topik artikel ini. Yang kedua pula, sinonim atau perkataan yang berkaitan. Seperti data kuantitatif, kita dapat mengaitkan dia dengan skor min atau skala Likert. Selain itu, data kualitatif pula boleh dikaitkan dengan soalan terbuka, tema dan penganalisisan data. Yang terakhir, kolokasi iaitu common pairing. Seperti melaksanakan program pendidikan inklusif, mendapatkan maklumat dan akhir sekali diperoleh daripada soal sidik. Kohesi leksikal ini membantu pembaca untuk melihat kesinambungan topik. Seterusnya kita pergi kepada keutuhan semantik pula. Sebagai contoh, yang pertama hubungan sebab dan akibat. Antara contoh ayatnya, reka bentuk kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat. Data kuantitatif, selain itu data kuantitatif manakala data kualitatif berfungsi untuk menjawab persoalan. Jadi kita dapat lihat pada permulaan ayat dia menerangkan tentang sebab dan akhir sekali dia menunjukkan akibat. Seterusnya hubungan bahagian keseluruhan. Bahagian AD dijelaskan sebagai 4 bahagian dalam soalan selidik tersebut. Ia merujuk kembali kepada keseluruhan instrumen. Dan akhir sekali hubungan kategori. Daripada kajian, kita akan dapat reka bentuk kajian, seterusnya kita akan dapat instrumen pula. Setelah kita mencapai instrumen, kita akan dapat analisis data dan akhir sekali kita dapat interpretasi. Ini menunjukkan kesinambungan semantik yang lengkap. Seterusnya kita pergi pada keutuhan gramatikal. Definisi keutuhan gramatikal ialah penggunaan rujukan, kata hubung, kata ganti dan penanda wacana. Pertama sekali saya pergi pada rujukan. Kajian ini, reka bentuk kajian ini, data-data yang diperoleh merupakan antara contoh rujukan yang penggunaan kata ganti nama untuk menghubungkan ayat. Seterusnya, konjungsi atau lebih mudah dikenali sebagai penyambung ayat. Seperti yang kita tahu, manakala kita digunakan untuk membezakan bahagian kuantitatif dan kualitatif di samping untuk menambahkan informasi, namun digunakan untuk dalam konteks lain dan akhir sekali dan atau ia dijadikan sebagai penyambung maklumat. Dan akhir sekali pengguguran, ellipsis. Dalam klausa seperti kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Ia menggugurkan subjek kedua kerana ditanggung oleh subjek pertama. Ini semua menunjukkan kohesi gramatikal yang digunakan untuk memudahkan kefahaman. Dan terakhir sekali, keutuhan fonologi. Dalam penulisan akademik, fonologi merujuk kepada keseragaman ejaan, penggunaan istilah baku dan elakan homonim yang mengelirukan. Sebagai contoh, kekerapan penggunaan istilah panjang yang mempunyai pola ritma formal seperti pendidikan inklusif. Selain itu, konsisten berkaitan masalah. Dari sini kita dapat lihat penggunaan pendidikan inklusif selalu digunakan walaupun ia panjang. Tapi untuk mengekalkan pola ritma formal tersebut, pendidikan inklusif digunakan berulang kali. Selain itu, penggunaan frasa panjang yang mempunyai intonasi menurun bila dibaca sesuai dengan gaya akademik. Walaupun tidak ada banyak unsur fonologi dalam teks metodologi, ritma ayat panjang ini membantu flow semasa
artikel dibacakan. Sekian, itu saja dari kami. Sekian. Sekian, terima kasih.